belia sekarang dia takut kepada komitmen. Tetapi mereka hadir program. Jadi mereka hadir program. Kalau buat program pesta ke apa sini, hadir. Ada simposium. Jadi kenapa benda ni terjadi? Sebab kita kena adapt dengan situasi. Bila kita sebut Hari Belia Negara ni, yang tahunya adalah belia yang berpersatuan. Dan tak semua yang berpersatuan sebenarnya. Sebab kita kena categorize atau letak kategori lah untuk belia. Sebab kita ada belia yang bersekolah, belia berpersatuan, belia yang di peringkat universiti, dan juga belia yang sedang bekerja. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, kita kembali dalam podcast Borak Kopi yang dibawakan oleh My Catalyst, sebuah organisasi daripada anak muda kepada anak muda, dan podcast Borak Kopi adalah podcast bagi membenteras isu dan gejala fake news. Hari ini Farah, ya, betul. saya rasa muda sikit hari ini sebab kita ada dua orang tetamu daripada organisasi belia. Sebab minggu ini kita nak borak-borak, kita nak sembang-sembang pasal satu pesta dan kerakyatan orang muda-mudi. Betul. Kita nak sembang Hari Belia Negara. Okey Farah, macam biasalah kita ada dua orang tetamu. Mungkin boleh perkenalkan dulu Farah. Okey, Agus. Actually, salah seorang daripada tetamu kita hari ini, Yes. dia kecil-kecil cili padi. Macam Farah. Okay, dia seorang tokoh belia negara 2024, Woo! Esther. Yeay, hai. Hai semua. Kita orang bangga ada tokoh belia negara datang dekat kita orang punya podcast yang humble ni. Apa khabar? Sihat-sihat. Apa khabar? Baik. Boleh panggil Esther Boleh je. Alright, jangan panggil saya abang. Okey. Dan kita punya yang kedua ni, dia adalah orang kuat Majlis Belia Malaysia. Ini dia Syahmi. Apa khabar Syahmi? Kau baik. Terima kasih. Terima kasih kerana datang untuk podcast kita hari ini. Terima kasih sebab sudi untuk meluangkan masa. Mungkin Syahmi boleh perkenalkan dululah diri Syahmi. Kita berkenalan dulu. Okey, silakan Syahmi. Baik, terima kasih. Sebenarnya saya rasa kalau podcast ni dia kena santai-santai. Yes, betul. Tak perlu nampak formal kan. Jadi saya Syahmi, boleh je panggil je Syahmi. Tak payah abang Itu nanti jadi forum perdana. Okey, saya sekarang bekerja sepenuh masa di Majlis Belia Malaysia. So di Majlis Belia Malaysia ni kita ada two level of kita panggil entity lah. So dia satu organisasi tetapi dia ada peringkat sekretariat. So saya berada dalam peringkat sekretariat. Dia ada juga leadership. Leadership ni kebanyakan macam exco, presiden, mereka di sana. Jadi kebanyakan orang tanya juga kalau presiden ke, setiausaha agung ke, mereka ni bekerja ke? So kalau di peringkat MBM kita hanya ada dua je jawatan yang kita kata full time. Presiden dengan setiausaha agung. Yang lain yang bekerja tu adalah sekretariat. So kami lah. So Syahmi adalah sekretariat lah. Sekretariat lah di dalam tu. Mungkin Syahmi boleh explain, ramai yang tak tahulah MBM ni apa sebenarnya? MBM ni dia salah satu pertubuhan belia. So kalau kita tengok dalam dunia ni, kita ada banyak pertubuhan belia yang ataupun NGO lah. Tapi MBM ni dia panggil the umbrella, payung. Sebab kita di Malaysia kita ada Akta Pembangunan Belia, Akta 668. Jadi akta tu yang membuatkan MBM kita boleh kontrol semua pertubuhan-pertubuhan belia di dalam Malaysia. So induk, boleh katakan induk dia ke macam mana? Betul, induk dia. So di bawah tu kita ada banyak pertubuhan belia, ada beribu-ribu pertubuhan belia. Esther pun ada mewakili pertubuhan belia, so dia sama dalam tu. Dan juga yang paling penting kita kata kita dikawal ataupun kita dimonitor oleh ROY. Macam kita ada ROS. ROS kontrol NGO. Registrar of Societies. ROY ni Registrar of Youth. So dia kontrol semua pertubuhan-pertubuhan belia, kena hantar laporan MYKD. Kalau sebut MYKD ni Esther faham lah nanti. Alright. So kena hantar ke ROY. So dia untuk tujuan audit ke, untuk tujuan apa kalau hantar dekat ROY tu? Dia nak tengoklah perkembangan apa yang aktiviti dibuat, apa semua. Sebab dia ada sebab. Sebab pertubuhan kalau secara official di Malaysia ni kita ada menerima bantuan pentadbiran. So kita akan berikan bantuan pentadbiran, atau kalau yang tak menerima tu mereka boleh pohonlah untuk aktiviti dan sebagainya. Laporan-laporan tu. Alright. Kalau Esther join organisasi apa? Mungkin boleh explain lah. Aktif dekat persatuan apa? Cuba explain. Boleh. Saya nak perkenalkan diri dulu kan? Boleh. So nama saya Esther Yelil Nanggai. Itu nama penuh saya. Tapi boleh panggil sebagai Esther lah. Dan saya berumur 22 tahun, berasal dari Negeri Sembilan.
So sama Awak nak macam worry? ya. So macam tadi Abang Syami ada kongsikan tentang MBM dan pertubuhan belia. Sama juga saya mula terlibat dengan pertubuhan belia sejak 16 tahun. 16 tahun? Ya. Awal. So nama pertubuhan saya adalah Persatuan Belia Dinamik Barat. Okay, so kami merupakan pertubuhan, cuma dalam pertubuhan belia ni dia ada pelbagai lah, dia ada bercawangan dan sebagainya. So kami ni merupakan pertubuhan tunggal. Di mana dari segi kewangan ke apa kami adalah uruskan sendirilah pencarian dana dan sebagainya. Dan untuk Persatuan Belia Dinamik Barat ni kami ada program, nama dia adalah Program Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda ataupun dalam singkatan ARPRM. So program ni kami laksanakan di peringkat sekolah lah. Dia akan bermula daripada 14 tahun hingga 24. So kalau di persatuan kami ni, kami memang base dekat Negeri Sembilan. Cuma kami ada jugalah kerjasama dengan universiti di luar kawasan Negeri Sembilan juga. So itu salah satunya. Cuma saya ada juga pertubuhan lain seperti Angkatan Belia MFLS, Kelab Rakan Muda Rasa dan sebagainya. Punyalah aktif patutlah dapat anugerah tokoh belia negara. Tadi I tanya dia, what your weekend looks like? Weekdays looks like. Macam tu lah. Oh yeah. Penuh dengan event, after event, guys. So also I nak tanya lah, you start at 16. So macam mana you terdetik nak join actually? Okay, so macam saya cakap, Persatuan Belia Dinamik Barat ni mereka kan buat program Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda ni, ARPRM. So bila mereka datang ke sekolah saya, mereka terangkanlah tentang anugerah dia dan paling nak katakan tarik minat saya adalah bila kami buat anugerah ni, tahap tertinggi emas tu kami dapat sijil daripada The Duke of Edinburgh. Duke of Edinburgh. Oh. Edinburgh in UK. Yes. Okay, betul. menarik. So kami masa tu ada perkongsian lah di mana mereka ceritakan life after gold. Lepas mereka dapat emas ni, apa pengalaman mereka dapat. So di pertubuhan saya ni ramai atau senior saya ni mereka merupakan mantan ahli parlimen belia. Mereka terlibat dengan fellow perdana dan sebagainya. So apabila tanya macam mana mereka dapat peluang ni, mereka kata sebabkan mereka sertai Persatuan Belia Dinamik Barat. So masa tu yang saya dapat macam okay, you know what, saya kena sertai pertubuhan ni. Okay, alright, nice. Kita ada 2 orang tetamu yang aku rasa rendah diri sangat ni dekat sini Okay, kita boleh start lah kita punya borak-borak kali ni kan. And borak-borak macam yang Syami cakap, kita santai-santai. Mungkin korang pun boleh tanya kita orang boleh respon juga kan. Okay, kita akan start Syami lah sebagai Sekretariat MBM. Hari Belia Negara. Mungkin boleh explain ni kan, apa asal-usul Hari Belia Negara, kenapa Hari Belia Negara ni disambut. Cuba explain. Sebenarnya dia menarik bila saya dapat soalan tentang Hari Belia Negara signifikan 15 Mei tu lah kan. Saya pun sebenarnya, kami di peringkat satu office tu, semua tercari lah, kita buka arkib balik. Kita buka arkib balik sebab kita nak melihat secara detail bila momen 15 Mei tu dipilih. Sebab dia ada banyak liputan, kita panggil kronologi sejarah, tapi secara bahasa bayi kita panggil bahasa mudahnya. 15 Mei ni kita pilih sebab kita nak cari hari yang signifikan lah. So ada satu hari yang penting untuk kita raikan belia. Sebab sehari selepas tu hari apa? 16 Mei adalah Hari Guru je lah tu. Orang banyak ingat Hari Guru, tapi orang tak ingat Hari Belia. Jadi itu satu side jokes lah. Okay. 15 Mei ni dia wujud sebab secara sejarahnya kita ada beberapa momen penting. Tahun 60-an ada banyak sambutan dipanggil Perhimpunan Belia Negara, perhimpunan yang melibatkan belia-belia. Sebab Majlis Belia Malaysia ni, Pertubuhan Belia ni dia wujud tahun 48. So tahun ni kita dah umur lebih kurang 77 tahun. Even before Merdeka? Even sebelum Merdeka. Dan kalau nak buka lagi sejarah, kita antara negara yang awal yang kita pergi ke di Jerman atau Belgium kalau tak silap saya, untuk kita hantar Pertubuhan Belia atau wakil negara kita, waktu tu adalah Tunku Jaafar dan juga Tun Abdul Razak mewakili Malaysia dalam World Assembly of Youth. Itu yang paling pertama, Pertubuhan Belia di dalam dunia. Office dia ada kat Malaysia sekarang, di Melaka. World Assembly of Youth, WAY. So ini adalah pertubuhan yang mengumpulkan semua negara-negara dalam dunia. Okey, jadi kenapa jadi 15 Mei tu? Selepas sahaja kita kata ada peristiwa-peristiwa, termasuklah mungkin saya boleh sebutkan juga ada peristiwa yang pada 13 Mei tahun 69. Selepas itu diwujudkan satu kita panggil Mageran, dan kemudian ada wujudnya
kita panggil Majlis Perundingan Belia Negara. Waktu tu majlis perundingan ada something lah, dia belum perundingan belia negara lagi, tetapi keahliannya adalah persatuan-persatuan belia yang waktu tu. Dan kemudian waktu itu juga tahun 70-an, pimpinan Majlis Belia Negara adalah Perdana Menteri kita waktu ini. Jadi di dalam perbincangan perundingan dalam yang berlaku di, sebab saya cuba buka arkib juga di waktu itu di Wisma Putra, di Wisma Putra. Waktu tu ada berlangsungnya perundingan belia negara, MPBN. Dia macam parlimen belia lah. Tapi waktu tu yang wakil-wakil ni, kita kata persatuan-persatuan belia, agensi kerajaan. Jadi dibahaskan lah. Dia ada dicatat dalam minit tetapi tidak didokumenkan secara digital. Jadi bila kami cek arkib, ada yang dinotakan dalam mesyuarat tu, Anwar Ibrahim menjelaskan untuk diangkat satu hari sebagai Hari Belia Negara. Tapi ada juga perbahasan lepas tu lah. Dan kalau kita ikutkan ucapan PMX kita pada tahun lepas di Hari Belia Negara, beliau ada minitkan juga. Dia kata beliau mungkin ada sumbangan lah kepada 15 Mei kenapa terjadinya Hari Belia Negara. Jadi nak kata kenapa 15 Mei tu tak ada in detail, tetapi 15 Mei dipilih sebab perbincangan yang berlaku perlu ada untuk meraihkan belia. Sebab kita tak adalah nak kata macam orang kata everyday kena sambut Hari Ibu ke apa kan. Jadi kita kata ada one significant day lah. Faham. So apa actually kan untuk tahun ni lah. Itu sejarah sedikit sebenarnya, sejarah tentang kita punya Hari Belia. Kalau ikut sejarah, tapi untuk tahun ni, apa sebenarnya tema-tema dan juga isu-isu belia yang kita nak bawakan sebenarnya? Tahun ni macam biasa, bukanlah macam biasa kita kata kita carry juga tahun yang lepasnya tema which is yakin boleh, belia yakin boleh tahun ni. Kenapa yakin boleh? Sebab kita nakkan satu inspirasi yakin boleh tu lah oleh belia-belia kan. So it's very precise dan sebagainya lah. Kalau yakin boleh yang ini ikut memori saya lah. Dia teringat pasal rakan muda je kan. Itu nak disebut juga. Adakah dia macam sebab rakan muda kan baru nak hidupkan balik kan. So adakah sebab kerajaan dia nak hidupkan balik rakan muda, so dia fokuskan tu. Tema pun memang ambil dari rakan muda. Ya, yang berhormat Menteri Belia dan Sukan kita, Puan Hanayu, dia memang sangat nostalgik. So bila kita cerita tentang rakan muda, dia akan mula personal. Saya dengan mula kenal belia ni dengan program rakan muda. Jadi sebab tu start tahun lepas, bila kami masuk meeting kan, dia kata kita kena naikkan tema rakan muda ni. Walaupun rakan muda sekarang tak sebesar rakan muda dululah. Dulu banyak kita pergi tepi-tepi jalan semua rakan muda kan. Tapi it's a start lah. Okay, alright. So kalau macam untuk korang punya organisasi MBM, Esther, apa yang korang di peringkat organisasi yang akan lakukan sempena dengan sambutan Hari Belia Negara? Organisasi korang buat apa? So kalau kita ambil Hari Belia Negara ni, sebenarnya MBM yang menggerakkan lah dari segi mengorganisasikan di peringkat kebangsaan. Mereka adalah orang yang akan uruskan segalanya. Tapi di peringkat pertubuhan kami, di Persatuan Belia Dinamik Barat, sebab sambutan Hari Belia Negara ni dia secara berperingkat. Kita ada sambutan di peringkat daerah, kita ada sambutan di peringkat negeri dan juga di peringkat kebangsaan yang akan dilaksanakan pada 13 hingga 15 Jun. So kalau kami di peringkat pertubuhan, pada minggu depan ni kami ada sambutan di peringkat daerah Seremban. So kami terlibatlah secara langsung di peringkat sekolah. So kami buat sambutan Hari Belia Negara ni di SMK Mambau. So nanti berkenaan program ARP saya sebut tadi, kita akan buatlah sedikit. Okay, so maknanya Esther dia fokus dekat area Mambau je lah. Bukan area Mambau, dia sebabkan daerah Seremban tu kami fokus dekat situ. Tapi di peringkat negeri pun kami ada penglibatan. Cuma untuk yang peringkat kebangsaan nanti, di persatuan kami ada buat satu sukan, nama dia adalah Skyrunner. Pernah dengar tak? Tak. Boleh jelaskan? Saya letih tengok dia main sukan. Okay, so Skyrunner sebenarnya dia merupakan satu sukan peralatan lah. Kalau nak mudah faham tu macam kangaroo shoes. Lompat-lompat tu. Kaki. Betul. Dia kiranya dia ada dua kaki. Sebenarnya Skyrunner ni dia ada pelbagai jenis lah. So dia ada dalam 3 set. Dia ikut berat badan. So untuk saya dah buat benda ni dah 7 tahun Skyrunner ni. So apa yang kami buat sempena Hari Belia Negara nanti di peringkat kebangsaan. Buat kat mana? Rasa macam rasa macam seronok macam nak join ni benda tu. Saya rasa di wilayah kan bang? Di Dataran Merdeka. Kita boleh announce lah. Ya, nak tanya. Dia ada limit had berat badan tak? Kalau tak. Ada, tapi kita boleh usaha. Faham. Baik usaha. Bagus.
Nanti kami akan buka booth lah. Sesiapa yang berminat boleh datang, kami akan bantulah untuk anda untuk pakar. Dataran Merdeka Dia di Dataran Merdeka datang ke Rakan Aktif. Okey, Rakan Aktif. Okey, baik. Kalau macam MBM, kalau di peringkat kebangsaan, national level, apa yang korang buat sempena Hari Belia Negara? Baik, di MBM kita terbagi kepada dua. 15 Mei minggu depan kita ada Semarak Hari Belia. Dia macam sebelum lah. Jadi Semarak Hari Belia ni kita buat convention belia. Kita tahun ni convention belia kebangsaan, kita hantar jemputan dulu lah kepada semua secara podcast ni. Kita buat di Rex KL. Apa dia? Rex KL. Mitarik. Jalan Sultan. So kita buat di Rex. Sebab kita nak lebih nampak jiwa muda sikit lah kan. Belia ni kenalah tempat-tempat yang rare. Jadi kita buat dekat situ, tema dia belia dan AI. Artificial Intelligence, dari inovasi ke dominasi. So kita buat program tu. Menarik dia punya tema tu. Daripada inovasi ke dominasi. Menarik. So boleh datang hari Khamis. So apa yang korang buat yang untuk AI tu? Biasa apa pengisian dalam tu? Pengisian dia, kita konsep convention kali ni kita lebih kepada TED Talk style. So kita akan panggil ada PDRM, ada pada Meranti, ada daripada Mic, ada rakan industri. Kita akan ada panggil satu company yang dia buat, kita kata AI influencer. Mungkin satu masa nanti kita dah tak perlukan moderator kita. Contoh, Teguh juga kata mungkin moderator pun tak perlu panggil kami. Sebab yang akan duduk di sini semua AI yang bercakap. Tadi saya tengok Sinar Harian, dia buat perbincangan secara podcast. Betul ni, dia letak gambar kartun dan yang bercakap tu AI. Pernah tengok, tapi ini luar negara punya lah. Luar negara punya dia memang buat yang podcast. Tapi kartun. So di convention tu kita akan panggil company-company yang baru start ni untuk buat. So itu di peringkat Semarak Hari Belia Negara 15. And then start daripada minggu tu je, macam Esther cakap, kita ada negeri-negeri lah akan buat. Mengikut takwim kami, kita dah monitor. Sabtu tu Hari Belia Negara peringkat wilayah, dia buat di Matik. Lepas tu hari Ahad tu ada juga Hari Belia di peringkat Pahang, dia buat di Wisma Belia Pahang. Itu akan dihadiri sendiri oleh kita panggil Raja Muda Pahang. So Tengku Hasanah lah akan hadir. Ada minggu tu pack lah, kita kata pack. Semua negeri akan buat. Tapi the big gala yang akan kita buat, macam Esther kata, 13 ke 15 Jun. So kita dah announce lah kita buat di Dataran Merdeka. Dataran Merdeka ni dia special. Kenapa kita buat di situ? Sebab kita tahun ni chairman of ASEAN. So kita akan panggil belia di kawasan-kawasan rantau. Oh, termasuk sekali belia-belia luar negara lah. Kita panggil kawan kita daripada Azerbaijan ada, Indonesia. Rare Azerbaijan. Indonesian dan juga satu lagi kalau tak silap Uzbekistan kita panggil. Sebenarnya banyaklah inisiatif kan. Tapi kenapa tak famous? Kenapa hari belia? Tolonglah famous kan. Kita selalu dengar and viral kalau Hari Sukan Negara. Tapi kenapa Hari Belia Negara tak so-famous Hari Sukan Negara? Soalan ni dia sangat tricky lah. Sebab saya pun pernah tanya kepada Esther kan, kenapa dia tak begitu seksi perkataannya, tak begitu seksi Hari Belia Negara ni. Mungkin Hari Belia ni orang anggap dia something yang very formality. Akan ada ucapan, akan ada YB datang apa semua. Sebab tu aspirasi YBM daripada Puan Hanayu, dia kata we make it look very young. So kita tak nak. Yelah, belia kan. Sebab tu tahun ni kita kata kita punya KPI Semarak Hari Belia Convention ni dia mesti viral. Tular. Jadi untuk yang di Dataran Merdeka tu kita akan banyakkan aktiviti-aktiviti yang lebih kita panggil bersifat lebih muda lah. So of course marketing lah kan apa semua. Mungkin itulah daripada perspektif. So maksudnya MBM kena buat TikTok. Of course. TikTok. Jap, kalau lah Hari Sukan Negara orang lebih kenal kan. Dan kebetulan sukan dan belia di bawah satu kementerian yang sama. Kenapa tak gabungkan dia Hari Sukan dan Hari Belia jadi satu hari yang sama? Itu formula yang menarik lah. Tapi mungkin kami bawa ke peringkat. Jawapan selamat. Tapi mungkin saya rasa sebab objektif dia berbeza. Mungkin jugalah. Sukan negara dia lebih kepada sukan kan. Kita nak raikan atlet kita dan sebagainya. Tapi kalau belia ni nak fokus kepada belia di peringkat persatuan, di mahasiswa. Sebab sekarang macam nak bagi sedikit input daripada apa yang Abang Syamil cakap tadi. Sebab
bila kita sebut Hari Belia Negara ni, yang tahunya adalah belia yang berpersatuan. Dan tak semua yang berpersatuan sebenarnya. Sebab kita kena categorize atau letak kategori lah untuk belia. Sebab kita ada belia yang bersekolah, belia berpersatuan, belia yang di peringkat universiti, dan juga belia yang sedang bekerja. Sebab sekarang umur belia dah jadi 15 hingga 30 tahun. Sebab sekarang ni bila kita sebut Hari Belia Negara, yang menyertai program dia adalah belia bersatuan dan juga belia yang mahasiswa. Daripada peringkat sekolah memang kurang, kecuali kalau kita pergi ke sekolah. Sebab tu kalau di peringkat daerah Seremban tu kita buat di SMK Mambau, di peringkat sekolah menengah. So, mereka pun dapat tahulah berkenaan Hari Belia Negara ni apa. So mungkin kalau kita nak lebih ramai tahu tentang Hari Belia Negara, khususnya belia, kita kena masuklah kepada setiap lapisan belia ni. Lagipun sebab kalau macam sukan bukan belia je yang join sukan kan. Kalau nak fokus dekat belia, adalah. Saya rasa lagi. Sebab tu dia Kementerian Belia dan Sukan. Dia ada 2 segmen. I love that Esther include belia yang bekerja. Sebab kita tend to lupa. Tapi tak apa, lepas ni kita akan kupas lagi tentang tu. Tapi for now, I nak tahulah untuk Esther, you pernah join tak sebelum ni lah, tahun-tahun lepas, Hari Belia punya program ataupun any event-event lah yang you pernah attend untuk yang macam Hari Belia? Okay, so Hari Belia Negara ni macam saya cakap tadi, saya terlibat dengan Pertubuhan Belia sejak 16 tahun. So sejak tu saya terlibat dengan Hari Belia Negara. Okay. Faham. So directly terus. Directly terus sebab macam Abang Syami cakap tadi, MBM ni yang akan mengetuai lah sambutan Hari Belia. Masa you first join Hari Belia Negara tu, apa aktiviti yang you join? Saya sebab sebenarnya Hari Belia Negara ni mereka akan ada booth. So setiap booth tu kita dapat lawat lah. Sebut ni sangat unik sebab dia bukan hanya berkait dengan belia. Kita ada daripada belia OKU, kita ada daripada pelbagai lah. So kita dapat peluang untuk melawat booth. Tapi dari segi aktiviti yang saya ingat lah dulu saya buat persembahan Skyrunner sempena Hari Belia Negara. Saya rasa tu tahun 2019 di peringkat negeri. 6 tahun yang lepas dah start Skyrunner. Betul. Aku baru tahu nama tu Skyrunner sekarang. So kalau persatuan kami ni kami tertubuh pada tahun 2007. So pengasas kami adalah Encik Zaharuddin. Abang Zahar lah saya panggil sebab dia merupakan mentor saya. So memang sejak tu kami buatlah Skyrunner ni. Dan Hari Belia Negara untuk saya dari dulu saya jadi peserta, tapi sekarang ni saya dapat peluang untuk terlibat secara langsung lah dalam pengurusan di peringkat daerah, di kebangsaan dan sebagainya. Okay, Selain daripada Skyrunner tu, apa lagi tahun ni yang korang bawa kan daripada tahun lepas? Daripada tahun lepas. So kalau kami ni sebab Persatuan Belia Dinamik Barat ni kami pengkhususannya lebih kepada belia bersekolah. So kami biasanya Hari Belia Negara ni kami akan buat karnival di peringkat sekolah. So sebelum ini sebab cara kami masuk ke sekolah ni, contoh saya merupakan alumni SMK Bukit Kepayang. So sebabkan saya pelajar sekolah tu kami pergilah sebab di situ kami pernah buat anugerah remaja perdana tu. So kami masuk ke sekolah kami buatlah tentang Hari Belia Negara ni apa. Seperti mana kami buat sambutan di peringkat daerah sama macam tu tapi di peringkat sekolah. Faham. Alright. Mungkin kita boleh masuk satu topik yang agak heavy sikit lah. Pasal belia ni kan. Tadi Esther ada sebut sikit which is sekarang umur belia dari 15 hingga 30 tahun. Itu sebenarnya adalah hasil daripada pindaan undang-undang yang mana dulu had umur belia adalah sampai 40 tahun. Tapi sekarang dikurangkan kepada 30 tahun. Masa awal-awal undang-undang ni dibentangkan, MBM ada membantah cadangan ni. Kenapa masa tu MBM membantah? Wah, dia nampak macam villain lah. Macam watak Kita tak tahu. Kita bantah dia macam ni. Kita bukan bantah secara kosong. Kita tengok kenapa kita buat akta ni secara keseluruhan. Sebelum ni, di Malaysia ni kita tidak ada pun akta yang mengkhususkan belia tu umur berapa ke umur berapa. Start daripada 2007, kita baru mengkhususkan belia ni 15 sampai 40 tahun. Jadi dulu, Presiden Majlis Belia Malaysia ada daripada Menteri Besar Selangor. Ada juga daripada sekarang ni juga adalah yang di-Pertua Negeri Melaka, Tun Ali Rustam. Jadi mereka ni tak ada, mungkin umur dah lebih 40 something like that. And then lepas 2007 tu kita ada akta, bila akta tu dikonstitutkan sampai 40 tahun. And then kenapa dia 40 tahun? Kita tengok daripada demografi Malaysia. Contohnya kita make a simple calculation. Kita belajar sekolah menengah berapa tahun? Sampailah form kita kata umur 17 tahun lah kan. Masuk universiti kira-kira grad umur 24 mungkin bekerja dan sebagainya.
kita lihat waktu untuk belia ni shine, dia macam kurang. Dia ada masa selepas 20 grad, kita akan fikir apa? Kerja lah. Kerja je lah. Selepas kerja? Kahwin. Kahwin. So kita ada masa kalau grad 24, 6 tahun untuk fikirkan, dan kita kena jadi presiden dalam masa 6 tahun tu. Of course, it's quite impossible. Dan juga kita bukan saja memikirkan development of kita kata kepimpinan. Sebab kita fikirkan juga dari sudut macam mana contoh kita di Malaysia ada geran-geran. Agropreneur muda, kita ada macam-macam, kita ada buat sesi round table dengan kementerian. Mereka juga kata agak susah untuk kita berikan belia yang kalau bawah 30 tahun untuk dari sudut business plan ke apa. Sebab mereka waktu tu baru je nak tu. Contoh baru je 29, kita dah start, dah ada modal. Tetapi kita tidak menafikan ini kita tidak menafikan bahawa kemampuan anak muda Malaysia ni untuk shine bright like a diamond. Bak kata lagu tu shine bright like a diamond di peringkat 30 dan ke bawah. Tetapi ada kita melihat daripada konteks demografi Malaysia lah. Demografi Malaysia ni dia very unique lah. Kita very unique sebab menjelang 2030 nanti kita akan jadi aging nation. Now kita ada bonus demografi. Bonus demografi ni nanti mungkin saya boleh jawab kat soalan seterusnya ke apa kan. Dia sangat penting sebab produktiviti negara kita akan tinggi. Jadi orang yang negara yang produktiviti dia tinggi ni adalah negara yang pekerja orang-orang muda tu banyak, 15 sampai 40 tahun. So that's why kenapa kita pada awalnya kita bukan menentang, berunding. Kita berunding dengan umur ni sebab kita lihat Malaysia masih lagi belum bersedia untuk 30 tahun. 35 kita boleh. So they have to be gradual lah kan. Kita nak membina dulu. Macam kita nak melihat Esther ni sebagai satu prospek. This is true sebab kita memang buat scouting. Kita melihat Esther contoh sebagai satu aset untuk dijadikan pimpinan belia. Tapi macam mana kita nak craft dia? Kita tak boleh ada satu Esther je. Mungkin ada orang kata kalau waktu zaman PMX kita Anwar Ibrahim boleh jadi presiden pada umur 20-an, kenapa sekarang tak boleh? Anwar Ibrahim one in a million. Wow! One in a million. Jadi kita tak nafikan kita boleh create another 100 Anwar Ibrahim. Tetapi perlukan proses. So MBM punya stand perlukan proses lah. Perlukan proses, perlukan kita panggil the context of whole of society lah. Kita tidak mahu berkata kerajaan tidak membantu. Kerajaan membantu tetapi kita perlukan lebih lagi bantuan. So sekarang adakah stand tu sama ataupun ada berubah sikit? Sama walaupun dia akan berjalan 2026 tetapi sekarang ni masih lagi berlaku rundingan belakang. Rundingan antara MBM dan juga Jadi mungkin akan ada moratorium istilah dia. Saya tak boleh nak dedahkan lah tapi apa yang saya boleh kata benda ni akan memberikan kelebihan kepada belia. Maksudnya orang akan fikir kan, so dia orang ni asyik nak fight sebab dia orang nak pegang jawatan je. Saya sebenarnya antara orang yang paling, kalau dia kata saya pro kepada 30 tahun. Tapi bila kita masuk dalam sistem tu, kita faham, tak boleh. It's quite impossible. Kita buat timeline macam mana Esther contoh nak menjadi seorang presiden MBM. So kita dah buat chart, gancat macam mana apa semua. It's quite impossible. Tapi bukan ke kalaulah umur 30 lagi cepatlah orang tu diganti dalam satu persatuan tu, lagi cepatlah orang tu berganti. Tak rasa macam tu ke? Ya, ada juga senario yang kita buat. Maksudnya kita perlu percepatkan proses tu lah kan. Maksudnya peremajaan dalam persatuan tu lagi cepatlah berlaku. Tapi macam yang Esther kata, program di peringkat sekolah anugerah remaja perdana negara dan sebagainya sekarang ni dia masih lagi dalam proses yang perlu diperbanyakkan lagi. Jadi sekarang ni dia tak berapa banyak. Kita belia persatuan belia, kita ada 42 persatuan belia di akar umbi. Di setiap majlis belia daerah kita ada. Tetapi kekalan kita tak dapat masuk sekolah. So kita nak buat program pengkaderan, caderization ataupun kita panggil recruitment proses tu tak boleh terjadi. Jadi susah lah kita kata untuk tu. Jadi once pintu tu dah dibuka, unlock, kami boleh kata kita akan lihat lagi ramai PMX atau ramai Anwar Ibrahim, ramai Esther yang akan lahir. Itu pendapat MBM. Yes. Kalau Esther, apa pendapat you pasal penurunan had umur belia ni? Untuk saya sebenarnya saya sambut baik lah sebab bagi saya kalau kita lihat kepada
kepimpinan utama di pertubuhan belia kebanyakannya belia yang lebih 30 lah. Kalau kita lihat majoritinya lah sebelum ini. Sebab kita, saya rasa mulai tahun 2023 kita dah start kan bang, untuk kita nak pastikan kepimpinan di pertubuhan belia itu bawah 30 tahun. Untuk saya sambut baik. Cuma sama macam Abang Syami cakap tadi, kerisauan saya adalah kita dah ada ramai belia yang 30 tahun dan ke atas ni, mereka dah berpengalaman dan mereka ni banyak idea. Cuma bila kita dah hadkan dia 30 sahaja, yang selebihnya mereka nak pergi mana? Apa yang kita nak buat dengan belia yang dah ada banyak sumbangannya? Apa strategi yang kita ada? Adakah kita akan lantik mereka sebagai advisor ataupun bagaimana tu? Itu satu perkara yang saya fikir. Dan kedua adalah, sebab kalau kita lihat dari segi macam chart line untuk belia sendiri, macam saya pun, saya aktif dengan pertubuhan belia sejak sekolah lagi. Dan saya di peringkat universiti pun, nak katakan adakah saya aktif sangat seperti saya di sekolah dulu, mungkin kurang sedikit. Sebab kenapa? Saya juga aktif di peringkat universiti. Dan kalau saya dah bekerja nanti, saya akan lebih fokus kat kerja dan juga saya akan buat kerja belia ni secara sambilan. So kita kena lihat dari segi aspek itu juga. So for me, untuk saya sambut baik inisiatif ini, tapi pada masa yang sama kita juga kena ada strategi bagaimana kita nak rekrut belia di peringkat sekolah, di peringkat mahasiswa, belia yang dah bekerja dan sebagainya. Faham. Itu dari segi macam undang-undang lah, akta pindaan dan sebagainya. Tapi kalau untuk Esther sendiri, okay, belia tu sebenarnya nak define dia guna apa? Pembaris ataupun nak tahu guna macam dia ada mindset, certain mindset ke atau lifestyle ke macam mana? Mungkin kalau umur dah 40 tapi mindset dia muda lagi, boleh lagi kalau adakah dia belia? Adakah dia belia? Okay, ini soalan yang sangat tricky lah sebenarnya. Tak, bagi saya kalau nak cakap dari segi pengurusan negara, memang kita kena ikut umur lah. Tapi kalau kita tolak tepi pengurusannya secara am lah kan, bagi saya mindset lah. Itu yang satu perkara, sebab saya secara peribadi pun saya pernah jumpa ramai nak katakan senior saya, walaupun mereka bukan dalam lingkungan umur 15 hingga 30 tahun, tapi jiwa mereka lagi muda daripada yang anak muda. Jiwa muda. Mindset yang macam mana tu actually? Mindset dari segi pemikiran mereka lah, dari segi kalau kita lihat idea yang mereka lontarkan untuk pembangunan belia itu sendiri. Saya pernah lihat macam semasa Majlis Perundingan Belia Negara ni, kita sebenarnya bawakan isu belia dan kita akan adakan debat lah untuk fikir solusi bagi isu tertentu. Dan apabila saya dengar penyampaian daripada belia yang lebih daripada 30, mereka lihat daripada sudut yang berbeza sebenarnya. Dan kita perlukan pendapat sebegitu. Dan untuk saya sebenarnya mindset ataupun pemikiran yang sebegitu datang daripada pengalaman. Dan kalau kita nak bagi belia untuk dapatkan pengalaman tu, kita kena start daripada awal. So itu antara yang perkara kita kena laksanakan lah. Okay guys, kalau kita sembang pasal belia ni kan, belia ni ada banyak, ada besar lah dia punya betul. Ada belia bandar, ada belia luar bandar. Tapi belia luar bandar ni selalu terpinggir, selalu rasa dipinggirkan. Especially kalau untuk Hari Belia Negara, adakah program-program yang dibuat untuk menarik golongan belia luar bandar ni untuk join program-program yang dibuat? Dia macam ni, macam yang Esther ada terangkan tadi, kita di Malaysia ni kita ada banyak kelompok belia. Kita ada belia yang mahasiswa, belia bekerja, belia luar negara, belia berpersatuan. This is macam Esther lah, belia berpersatuan. Jadi kita juga ada istilah di kawasan luar bandar ni, belia luar bandar. Dia ada satu lagi sebenarnya istilah dia, belia sempadan. Apa ni? Sempadan. Di sempadan. Oh, sempadan. Itu yang kita jarang bercakap. Contoh kalau yang duduk di border-border ni, yang contoh di padang besar yang berada di selatan ke, kita lihat isu-isu yang terjadi juga, benda-benda ni perlu di-tackle. Sebab tu kita banyak sekarang ni empowered persatuan-persatuan belia untuk actually buat carnival ke apa di kawasan yang lebih, kita kata, luar bandar daripada kawasan yang sepatutnya. So macam saya tengok di Selangor ada dibuat di Kelang. Walaupun Kelang ni kata peringkat negeri ni nampak macam bandar lah kan. Tapi rather than patutnya Selangor mungkin buat di Shah Alam, tapi dia pilih Kelang. Macam ada juga sekarang ni, selain daripada program Hari Belia Negara lah, kita buat road tour. Macam MBM, kita pergi ke jelajah reach out. Kita pergi tahun lepas, pusing ke setiap negeri, daerah. Kita pergi Padang Besar, di Sarawak, kami pergi di Daro. Daro ni nak pergi, kita kena naik boat daripada Sibu. Sibu kita kena naik boat, daripada Sibu tu lebih kurang 2 jam. Duduk di atas boat yang dikelilingi oleh buaya-buaya. Sampan, macam sampan, tapi dia ada betul lah. So kita duduk, tidur dalam 2 jam. 2 jam. 2 jam.
So 2 jam sini ke Melaka okay. But very exciting dia. Dia menarik dia sebab belia-belia di kawasan Darul ni, kita buat simple festival, pesta pun, dia orang memang akan pergi. So sebab kita nak kata sebenarnya ada jurang yang besar. Sekarang ni belia di bandar ni dia tak suka dah program-program yang carnival ke apa. Ini benda yang kami lihat. Dan belia di luar bandar ni sebenarnya lebih banyak program-program tu. So mungkin lepasnya Hari Belia Negara kita buat di kawasan luar bandar tu lah. Betul kan? Lebih empowered. Untuk luar bandar. Tapi dalam bandar pun ada masalah lagi. Kita ada masalah apa tau? Orang selalu fikirlah macam kita ni terlalu fokus untuk pelajar universiti. Tapi untuk dalam bandar ni macam belia-belia yang kerja, freelance, kerja kilang, yang food panda rider semua tu macam dianaktirikan. So macam mana? What we'll do with this golongan? Kita bagi Esther jawab lah. Bakal menteri kita jadi tak bakal pimpinan. So untuk bagi saya sebenarnya kalau saya nak ambil dari segi pertubuhan saya sendiri, kawan-kawan saya pun bukan ramai yang merupakan mahasiswa. Mereka lepas habis belajar tu mereka buat diploma terus mereka dah masuk kerja. Ada yang jadi food panda driver dan sebagainya. Sebenarnya bagaimana kita nak mendekati belia ini adalah melalui pertubuhan belia. Sebab kalau kita nak kumpulkan mereka ini agak sukar. Sebab kita kena faham kalau di bandar sendiri, kalau di kawasan Seremban lah saya nak katakan, tak semua mahasiswa merupakan, tak semua belia merupakan mahasiswa. Kalau kita ambil bilangan universiti di Negeri Sembilan pun bukan banyak. Dan majoriti daripada kalangan mereka mungkin ada yang dah berkahwin, ada yang sedang jalankan kerja dan sebagainya. Cara mudah kita nak mendekati mereka mungkin kita kena adakan satu himpunan lah. Himpunan kita kumpulkan semua food panda driver ataupun belia yang bekerja dan kita perkenalkan kepada mereka apa itu pertubuhan belia dan juga galakkan mereka masuk. Sebab penglibatan di pertubuhan belia yang akan memberi ruang kepada mereka untuk mendapat pendedahan tentang program-program sebegini. Faham. Kalau MBM sendiri, ada tak any initiative so far? Ataupun macam akan datang ada idea-idea yang dilontarkan? Ya, kita sebelum kita hadir dengan inisiatif ni, kita kena panggil forensic audit. Istilahnya kita membedah masalah dia. Tak dinafikan tahun 2000 kita ada dalam Persatuan Belia ni lebih kurang 5 million ahli. Baru-baru ni dalam mesyuarat bersama dengan YB Menteri, beliau mendedahkan keahlian persatuan ni hanya lebih kurang 1.5 million belia yang berpersatuan saja. Berkurang. Walaupun kita masukkan kategori dalam Persatuan Belia ni ada pengakap, puteri Islam, pandu puteri yang di peringkat sekolah ni. Tapi kebanyakannya pun mereka tak tahu mereka adalah ahli majlis belia. Dan sekarang ni kita juga tak boleh nafikan belia-belia. Kalau mungkin saya tanya moderator sini kan, masuk Persatuan Belia tak? Saya tak. Tengok. Betul. Jadi belia sekarang dia takut kepada komitmen. Tetapi mereka hadir program. Jadi mereka hadir program. Kalau buat program pesta ke apa sini, hadir. Ada simposium. Jadi kenapa benda ni terjadi? Sebab kita kena adapt dengan situasi lah. Pasca COVID ni lagi lah. Maksudnya belia kita ni sebab tu MBM kita banyak hadir dengan inisiatif kita berbentuk volunteer atau kesukarelawanan. Kita bentuk macam program-program, macam saya berjumpa dengan Esther pun untuk program pengantarbangsaan. So kita banyak tap market kita di peringkat program-program yang mungkin sebab belia tu tak nampak kot apa insentif yang diorang akan dapat. Kalau diorang join, contoh macam kalau diorang join persatuan, apa yang diorang dapat? So benda tu diorang tak nampak. Kita orang tak tahu, tak didedahkan pasal benda tu. Mungkin sebab itulah yang kita tak ramai belia yang tak terlibat dalam persatuan-persatuan. Ada satu kita stop pasal benda tu, isu belia yang tidak berpersatuan tu. Mungkin kita boleh masuk dekat satu lagi isu. Baru-baru ni PMX ada lancarkan model pembangunan belia madani 2030. Which is kalau korang aware, MBM ada terima 5 juta setahun. PMX yang umumkan. So Syami, mungkin sebagai wakil kepada MBM, mungkin boleh explainkan sikit dengan bahasa yang paling mudah, model pembangunan belia madani ni apa? Dia very related kepada soalan sebelum tu sebenarnya. Jawapan dia macam ni. Model pembangunan belia madani tu orang akan nampak jumlah 5 juta. Jadi 5 juta ni sebelum ni kita Majlis Belia Malaysia kita tak pernah dapat secara kita kata tetap. Tiap-tiap tahun kita perlu berunding. Jadi tahun ni dia dah disebut di dalam keputusan kabinet, kita tak perlu berunding, memang akan dapat tetap 5 juta. 5 juta ni bukan untuk MBM makan seorang. 5 juta ni adalah untuk pembangunan persatuan di bawah belia-belia.
Contoh macam kita ada 42 badan gabungan, kita ada MAYC, kita ada GPMS, PKPM. Mereka semua akan dapat. Persatuan Belia Tunggal, kalau dia mohon, dia akan dapat benda-benda ni. Kenapa? Kita, bahasa bayi dia kata, kita nak belia masuk persatuan. Sebab true kalau masuk persatuan, mereka akan dapat opportunity. Selain daripada dapat opportunity, apa yang mereka dapat? Kita dapat hindarkan daripada terjebaknya dengan gejala-gejala sosial dan sebagainya. So that is very simple lah. Kita panggil dasar tu. Faham? Okay, so dalam model ni tadi kita ada 4 teras, betul tak? Betul. Okay, salah satu 4 saya bacakan pendidikan and latihan berkualiti, penciptaan pekerjaan and transformasi, keusahawanan, and then kecergasan dan kesejahteraan hidup, penglibatan dan suara belia. Okey, dalam 4 teras yang diperkenalkan ni lah, apa sebenarnya yang kita salah satu daripada teras ni yang kita fokus sebenarnya sekarang, yang paling mendesak lah untuk kita fokuskan, atau yang perlu untuk difokuskan? Perlu untuk difokuskan. Ya, saya rasa yang paling menarik kalau nak cerita tentang penciptaan pekerjaan tadi maksudnya peluang-peluang baru. Sebab tu saya ada bangkitkan di awal tadi tentang bonus demografi. Negara jiran kita, Indonesia, dia bercakap tentang bonus demografi. Bonus demografi ni apa? Negara yang ada ahli produktif untuk bekerja lebih daripada 40%, 30 to 40%. Aktif bekerja. Aktif. Dia maksudnya boleh bekerja. Maksudnya kita panggil jenis negara yang muda lah. Okey. Maksudnya kita ni, orang yang muda ni lebih daripada 30% dan ke atas. Jadi negara tu sebenarnya ada bonus demografi. Kenapa penting bonus demografi ni? Kebanyakan negara-negara maju di dunia, China, India pernah mengalami tempoh ni. Mereka mengalami tempoh ni sebab tu dia China. manfaatkan Dia manfaatkan. Faham. Sebab tu sekarang kita kena mencipta. Macam mana kita nak mencipta? Kita kena ramaikan lagi innovator. Innovator tak akan lahir kalau kita tidak ada satu benda lagi komponen, which is R&D. Ini satu kritikan kepada kerajaan, which is kita kurang dana ataupun bajet berbentuk research and development. Universiti-universiti kita, yes, kita banyak bangga dengan adanya universiti-universiti research. Tetapi sejauh mana kita memberikan selain daripada dana kepada universiti, dana kepada contohnya persatuan-persatuan ataupun tech company, startup untuk mereka create something new. Macam saya kata tadi, kita ada yang buat AI influencer. Tapi adakah mereka mendapat sokongan kerajaan? Jadi penciptaan ruang pekerjaan baru ni akan menciptakan kita panggil peluang untuk negara. Maksudnya Syami, dana R&D yang kerajaan bagi always goes to the universities, not to the other component. Dia selalu tertumpu dan selalu ruang dana tu sangat kecil. Kita nak salahkan universiti pun tak boleh. Universiti bila contoh dia dapat around 1% to 2% of R&D, itu je lah yang dia buat. Jadi kalau segmen-segmen lain ni, kita terpaksalah kata business as usual. We cannot innovate. So kita punya complexity kerja kita akan jadi biasa je lah. So kita perlukan contohnya pekerjaan-pekerjaan baru sekarang ni. Kita tak tahu contohnya industri podcast ni adalah satu pekerjaan. Tapi di Amerika benda ni 10 tahun ke belakang, kira tu Joe Rogan punya podcast, ada banyak podcast-podcast yang very conventional, dah berlaku lama. Tapi di Malaysia baru masuk. Kenapa? Sebab kita tak ada R&D tu. Orang tak melihat. Kenapa kita boleh bawa masuk podcast? Sebab kita ada kuasa viral, tular. Maklumat kita terima tu cepat. Tapi bukan melalui kajian. Sebab kenapa? Sekarang kita suka mendengar, kita suka driving, dengar tu kan. So that is R&D. Okay, alright. Kalau Esther, menurut Esther, pada pandangan you, apa cadangan you kepada kerajaan supaya benda ni, model pembangunan belia madani 2030 ni, dia tak jadi satu benda yang sekadar cantik atas kertas je. Dia mesti cantik di lapangan juga. Apa cadangan you? Saya rasa kalau kita ambil model pembangunan ni kan, kalau kita fokus kepada aspek pendidikan, macam sebentar tadi kita berbincang berkenaan dari segi kerja dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita nak ambil mahasiswa pun, masalahnya mereka sedang menjalani satu jurusan di mana ramainya tiada minat dekat bidang tersebut. Disebabkan atas paksaan ataupun suruhan ibu bapa, sebab masih sekarang di komuniti kita ni masih wujud ataupun stereotip di mana kalau kita memilih degree iaitu yang profesional, contoh seperti doktor ataupun law dan sebagainya, baru kita boleh berjaya ataupun boleh kita ada satu, nak katakan, employability rate tu tinggi.
So masih bila wujudnya perkara begini, memang sukar kita nak laksanakan inisiatif ataupun bagi belia untuk nak katakan explore apa pekerjaan yang sebenarnya ada. Macam tahun lepas saya buat satu research berkenaan e-sport. Sebab tempat pengkhususan saya lebih kepada kepimpinan. Selalunya bila kita sebut berkenaan e-sport ni, kita akan fikir buang masa ataupun dia tiada apa-apa yang perkara kita boleh dapat in return, iaitu manfaat tiada lah. Saya buat research di mana bagaimana e-sport ni dia membangunkan dari segi character development dan juga leadership di kalangan belia. So bila saya buat research ni, sebenarnya banyak kemahiran mereka belajar melalui e-sport. Antaranya bahasa. Ada seorang responden saya terima ni, dia kata disebabkan e-sport tu saya boleh fasih cakap dalam bahasa Inggeris. Disebabkan e-sport ni saya belajar resilience. Disebabkan e-sport ni saya dapat belajar cara nak bekerja dalam kumpulan, cara nak bagi arahan dan sebagainya. So kalau kita ambil e-sport tu sendiri, kalau kita nak betul-betul belia nampak masa depan di e-sport, kita kena adakan klub e-sport di sekolah. So ini antara cara dia, melalui klub tu mereka boleh dapat tahu apa pekerjaan yang ada. So antara cadangan yang saya boleh tawarkan untuk lebih jadikan modul pembangunan ni dengan lebih bagus, antaranya adalah dari segi aspek pendidikan tu, kita tidak hanya merujuk kepada kerjaya yang dah ada di negara kita, tetapi juga di pekerjaan yang lain yang alternatif yang betul. Itu antara yang kita kena buat lah. So itu antara aspek, dan juga terutamanya untuk saya lah sebagai mahasiswa, internship. Itu antara perkara yang nak katakan dalam jurusan ijazah saya pun pada final year kami kena pergi internship dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat dari segi pay rate ataupun bayaran yang kami terima ni, memang ada isu lah yang berlakunya. Another story for another time. Tapi kembali balik kepada topik kita, I nak tanya jugalah dekat Syahmi. So isu belia yang mana sekarang ni yang paling hot, yang mendesak kita sebenarnya untuk kita fokuskan? Ya, dia berbalik kepada Esther juga yang tadi. Dia of course mismatch kita. Maksudnya pendidikan. Bila kita belajar jurusan yang tak kena dengan yang kita belajar, dan kita kerja. Dan then contoh belajar engineering, kerja sebagai apa selepas tu? Masuk government, kata kan. Bukanlah kata tak okey, tetapi dia dah belajar more than 4 years to be engineer dan sebagainya. Tetapi macam mana kerajaan sebenarnya, sistem pendidikan kita ni dia perlu dirombak. Kira dia ada problem dekat keras, dekat tapi dalam. Tapi banyak je content creator yang dari engineering yang famous je. Itulah tu. Sebab tu kita kata kita jangan terlalu jadi konvensional dah. Maksudnya kita kena membenarkan ruang-ruang. Untuk dulu orang kata kalau siapa pergi sekolah vocational, ini budak-budak tak pandai. Ini sentiment. But now they are the graduates yang getting the high paying job, high paying wage dan sebagainya. And then sekarang berebut lah, ada program vocational dan sebagainya, semua nak masuk dalam tu. Ini semua dah 5 figures dah sekarang. And then kita tengok kita terlalu kata nak jadi lawyer ke apa. Adakah negara kita perlukan lawyer pada ketika ini dengan ramai? Adakah negara kita perlukan doktor dengan ramai? So sebab tu saya kata sekarang ni isunya adalah kurangnya dana R&D. Kerajaan tidak melihat pendidikan kita dalam struktur yang lebih kita kata dengan lebih baik, perlu dirombak. Sebab itu pekerjaan kita jadi bermasalah. Tiga-tiga ini dia berantai. Kalau dia tak diatasi, tak ada plan yang konkret, model-model macam tadi, model pembangunan madani itu adalah support saja. Kalau kerajaan kita tidak ada, kita kata wewenang politik, political will contohnya, itu memang akan jadi masalah kepada generasi kita yang akan datang. Belum cerita lagi tentang SPM yang tak pergi ke universiti, yang tidak mengambil SPM. Kenapa ini terjadi? Sebab dia ada trust deficit. Jangan salahkan anak muda, dia tak percaya kepada sistem kita. Dia lepas tu kerajaan kata anak muda tak nak pergi belajar, tak nak pergi universiti. Anak muda tak nak pergi ambil SPM. It's not about them. Kita kena fikir juga, kerajaan kena fikir, we are to be blamed, not only youth. Banyak lagi sebenarnya stereotip dia kalau nak cakap pasal Gen Z ni. Lembik, sensitif, betul ke? Ataupun itu cuma stereotip je? For you all, macam korang ada spesifik pendapat tak about these stereotypes? Tak, bagi saya juga merupakan Gen Z. So untuk saya rasa nak nak klasifikasikan secara umum Gen Z ni memang secara keseluruhannya lembik dan sebagainya, bagi saya tidak setuju. Sebab saya juga merupakan Gen Z, saya merupakan tokoh belia negara, dan bukan saya seorang, adalah
ramai lagi di sahabat saya yang merupakan Gen Z ni, sebenarnya mereka ada banyak pencapaian secara peribadi, tapi kita juga kena faham dalam kalangan Gen Z pun adanya orang di mana mereka tak keluar daripada comfort zone. Apa contoh stereotype Gen Z yang you paling menyampah yang you dengar? Faham? Tak matang. Tak matang. Okay. Lepas tu lagi satu tu adalah kita terlalu nak katakan mengharapkan teknologi. ChatGPT lah boleh dikatakan. Macam sekarang apa yang selalu orang kaitkan adalah dulu bila saya belajar ijazah, saya tiada ChatGPT. Saya tidak meniru, tapi kalian bagaimana? Geng-geng baby boomers yang suka banding-banding. Aku dulu hati keras. Start lah dia punya ayat mesti 2000. Aku dulu dia mesti ayat dia zaman aku dulu. Betul. Dia macam kalau dulu mungkin kita boleh buat perbandingan. Apa pendapat korang pasal kalau zaman saya dulu dekat universiti, dia punya student sikit-sikit mesti turun jalan, mesti berdemonstrasi. Kalau sekarang benda tu apa perbezaan dari segi kelantangan bersuara ni lah Gen Z? Apa beza dia kalau sekarang? Bagi saya sekarang ni, dulu kita secara fizikal, sekarang secara dalam talian lah. Tapi nak katakan dari segi suara lantang ni, kita ada ramai nak katakan orang mahasiswa lah terutamanya, ada ramai yang mereka bersuara dengan niat mereka nak menyelesaikan isu dia. Tapi ada juga di kalangan mereka yang macam saya nak populariti dan sebagainya. So ada juga kalangan di mana mereka nak menegaskan isu ini, nak penyelesaian, tapi pada masa yang sama ada golongan di mana objektifnya berbeza sedikit. Alright. So you tak setuju dengan statement baby boomers generasi sekarang ni lembik? Bila cakap secara keseluruhan dan tu tak setujulah. Sebab macam ada isu yang macam ongoing lah. Macam kalau ada YB muda kat parlimen mesti kena debat, kena tantang semua. Banyaklah cabaran yang dia hadapi. So kalau kita ni bersuara ada masalah. Tapi kalau tak bersuara pula, macam kita ni tak kisah, kita lembik, kita sensitif. So what do we do as a Gen Z actually for you? Tak, maknanya bagi saya sebenarnya Gen Z ni, sebab masalahnya kenapa selalu orang sebut tentang Gen Z ni, saya rasa sebabkan mereka lebih suara lantang. Sebab macam dulu kalau ada berlaku sesuatu isu ni, kita tak lihat dia sebagai isu. Contoh. So pendapat you Gen Z lebih bersuara lantang daripada generasi sebelum ni? Boleh dikatakan sebab sekarang, dulu kita macam kurang ada rekod. Macam sekarang kita banyak rekod. Rekod kiranya kalau kita lihat dari segi social media itu sendiri, kalau kita nak tahu apa isu Gen Z suarakan 10 tahun dulu, kita ada rekod dia. Tapi kalau generasi dulu ada, tapi masalahnya kita tak ada bukti yang macam kita boleh nampak sekarang. Itu saja. Right. Wow. Bakal Esther kan? Bakal. Dah nampak dah Syami. Okay, soalan last before kita masuk next segment. Okay, apa korang nak bagi nasihat lah terhadap belia-belia zaman sekarang yang nak famous, yang nak viralkan sesuatu, tapi dia benda negatif yang orang kata brain rot lah zaman sekarang. Nasihat. Kita start dengan Abang Syamir dulu kot. Istilah ni menarik. For me, just keep it to yourself lah benda tu kan. Kita sekarang, generasi sekarang ni, dia balik kepada kita punya stereotype Gen Z tadi kan. Dia mungkin lebih nakkan perhatian. Nakkan attention seekers istilah dia. Tetapi kebanyakan yang mereka nak bagi tu sebenarnya mereka nak luahkan. Maksudnya they want to be in front. Tetapi dia kata, orang kata tak perlu pun, kau simpan je lah isu-isu tu kan. Isu-isu yang contohnya dia nak sebarkan berita fitnah ke apa ke. Benda-benda ni is not good for our society lah. Dan sebabkan sekarang kita terlalu banyak the flooded of information. So kita tak boleh control. Dan pintu untuk maklumat ni, information kita nak jadi viral ni is actually sekarang pun boleh. Ada orang rekod, kita salah cakap, terus tu. So dia tak ada tu. There's the floodgate, dia terbuka bila-bila masa sajalah. So keep it to yourself lah. So bagi saya kepada sahabat lah di luar sana yang nak famous ataupun nak katakan brain rot kan, bagi saya nak famous untuk apa? Carikan objektif itu sendirilah. Kalau anda nak famous untuk satu inisiatif yang bagus, yang membawakan perkara positif, tak apa. Tapi jangan nak sebabkan anda nak famous tu, anda pilih jalan yang salah dan pada the end of the day tu anda menghadapi banyak kekangan lah lepas itu. Itu sahajalah. Tapi dalam dunia ni, sama ada kita famous atau tidak ni, fame tu dia sementara je.
Dia pada hari ini mungkin tahun 2025 anda famous, tapi tak semestinya dalam 5 tahun yang akan datang anda akan kekal perkara tersebut. Faham. Okay, alright. Itu dia. Kita dah tamat untuk segmen yang pertama. Kita move kepada segmen yang kedua, iaitu segmen Agree to Disagree. Okay, so dalam segmen ni saya akan bacakan 5 statement. Okay, 5 statement ni korang kena jawab ya atau tidak, ataupun setuju atau tidak lah. So korang akan, lepas tu korang akan explain jawapan korang. Korang bebas. Sama ada nak jawab, Esther nak jawab setuju atau tidak, Charmaine nak jawab setuju atau tidak. Okay, alright, kita boleh mulakan. Statement yang pertama. Belia Malaysia sekarang malas ambil tahu hal negara. Tidak setuju. Tak setuju. Dua-dua tak setuju. Tak setuju. Alright, okay. Nak explain? Okay, untuk saya sekarang lah kan, lepas dah berubahnya undi 18 ni kan, bila umur undi tu dah turunkan kepada 18 tahun, ramai dah mula mengambil tahu tentang isu semasa. Terutamanya kalau kita nak dekat dengan pilihan raya, apa manifesto yang dijanjikan oleh kerajaan, bagaimana mereka dah tunaikan janji tersebut. So sekarang ni memang belia ni, kalau nak katakan, mereka peka lah terhadap isu semasa. Okay, alright. Statement yang kedua. Belia sekarang lebih suka komplain daripada turun padang dan buat kerja. Tidak. Syami macam dia macam take time tu. Ada personal experience ke? Tidak tak aku. Jawapan selamat Mungkin dah tadi Esther dah banyak lah tentang macam mana Belia sekarang ni, dia punya organisasi pun kan aktif. Alright. Yang nombor 3. Belia tidak mempunyai platform yang cukup untuk menyuarakan pendapat mereka. Betul. Bagi saya, sebenarnya platform tu ada. Masalahnya belia tidak tahu wujudnya platform tersebut. So kalau kita nak katakan platform memang ada. Platform banyak ada, cuma belia yang tidak tahu. Macam kita ada Majlis Perundingan Belia Negara tapi tak ramai yang tahu benda tu. Kita ada platform Parlimen Belia, tidak tahu. Fellow Perdana ada, dan banyak sebenarnya platform tu memang ada. Cuma belia, platform tu, kewujudan tu tak dekat dengan, tak sampai dekat belia. Yang ni saya tambah sikit lah. Dia bukan belia tidak tahu. Belia mungkin ambil pendekatan untuk dia tidak tahu. Maksudnya? Dia mungkin tadi macam kata belia tidak yang kepada statement pertama tadi lah, dia bukan malas nak ambil hal tahu negara, malas untuk ambil tahu hal negara, tapi mungkin dia just tak baca in detail, in depth. Dia baca tajuk je lah. Karakter generasi sekarang. So dia tak go deep in detail. So contoh dia tahu ada inisiatif, tapi dia tak tahu sebenarnya inisiatif untuk dia. Dia macam tu lah. Faham. Alright, statement nombor 4. Oh, yang ni saya suka yang ni. Influencer lebih berpengaruh daripada ahli politik dalam membentuk pemikiran belia. Betul. Betul lah. Berbanding dengan kalau menteri. Tak, kalau sebab saya boleh jawab berdasarkan sekeliling saya lah. So nak katakan mereka sebenarnya lebih tahu apa yang influencer sampaikan berbanding dengan apa yang disampaikan oleh menteri. Sebab biasanya penyampaian menteri ni mungkin di peringkat parlimen ataupun secara media sosial pun ada. Cuma mereka lebih memilih untuk mendengar berkenaan influencer. Mungkin cara penyampaian mereka mungkin berbeza, konteksnya berbeza, boleh dikatakan. Dia mungkin lebih kalau benda tu kena dengan dia orang. Jadi barulah kalau menteri tu lah lebih kena dengan dia orang, isu tu barulah dia rasa menteri tu lebih berpengaruh. Tapi selain daripada tu 80% tu influencer lebih mempengaruhi hidup lah. Okay. So adakah kita punya ahli politik perlu menjadi influencer juga? Saya rasa diorang kena Dah ada. Because sekarang Gen Z semua kita, I think kita ada satu problem yang kita ni ada short attention span. So kita tak boleh nak tengok video 2 jam, 3 jam. No. I paling pun tengok podcast. I think most of us lah kita. Okay, alright. Sebab itulah video yang kita selalu cakap tu viral, you know, because it was 15 seconds macam tu. Okay, statement yang terakhir. Kerajaan patut dengar lebih banyak suara dari TikTok dan Twitter, bukan hanya laporan rasmi. Setuju. Esther? Saya setuju juga. Okay, kenapa? Faham. Sebab kalau kita tengok pilihan-pilihan raya yang berlaku di satu dunia pun, kebanyakan mereka mengambil, ahli politik yang mengambil pendekatan untuk pergi ke TikTok, mendengar suara hati di dalam TikTok ke social media yang lain, dia ada chance untuk lebih tinggi untuk lebih menang. Untuk dia menang. Dan itulah, tapi it's a bad example. Dia punya itulah, tapi kita kena
putihkan benda tu lah. Alright, okay. Okay, itu dia untuk kita punya second segmen kedua. Terbelit lah saya cakap. Okay, sebab lepas ni kita ada lagi satu segmen yang agak panas ya guys. Segmen terakhir. Ya, segmen terakhir. Tapi segmen ni dia tak ada kena-mengena dengan tajuk kita. Dia lebih kepada personal lah sikit. Okay, are you guys ready? Okay, ready Esther? Okay. Number 1, sukan outdoor or indoor? Outdoor. Oh, outdoor. Okay. Outdoor all the way. So, pickleball or badminton? Badminton. Oh, very good. Okay. Kami persatuan badminton. Menentang pickleball. Faham. Netizen lebih suka drama atau fakta? Drama. Drama. Okay. Pernah tak jadi people pleaser dalam career korang? Actually pernah. Ya. Pernah. Okay. Last but not least, yang ni paling panas tu. Gen Z ni pemalas atau boomers yang kena berubah? Dua-dua. Jawapan selamat. Jawapan yang politik tu. Saya rasa boomers kena berubah. Okay. That's it. Dengan itu. Dengan itu maka kita berakhirlah kita punya episod kali ini. Terima kasih guys. Thank you so Perbincangan yang much. sangat menarik. So guys, terima kasih juga kerana menonton episod kali ini. Jangan lupa untuk menonton episod yang akan datang. Terima kasih. Jangan lupa like, komen dan subscribe social media kami. Bye-bye.